ada cravings apa-apa yang makanan bergluten tu, makan je. Walaupun gluten boleh mengakibatkan keradangan kepada usus badan anda, anda tak perlu tinggal pun kalau tak mampu. Sebab kita dah biasa makan makanan bergluten ni, makanan bertepung gandum daripada kecil. Jadi nak tinggal tu memang susah. So apa anda boleh buat adalah anda kurangkan. Contohnya roti canai. Daripada anda makan setiap hari, makanlah berselang hari. Selang 2-3 hari, makan roti canai. Selang 2-3 hari, makan roti canai. Yang berselang 2-3 hari tu anda boleh makan apa? Makanlah nasi lemak. Nasi lemak tu kan sedap. Tapi secara asasnya, apa-apa makanan pun anda tak perlu terlampau strict kepada badan. Yang mana kita dah biasa makan makanan bergluten tu, kita kurangkan sahaja sikit-sikit. Selagi kita boleh tahan, kita tahan. Kalau kita tak boleh tahan, rasa nak makan juga, makan je. Tak ada masalah. Sebab cara ni adalah cara yang untuk jangka masa panjang. Jadi kita nak amalkan secara konsisten dengan lama, kita perlukan masa. So dalam masa kita nak menurunkan berat badan ni, ada cravings apa-apa yang makanan bergluten tu, makan je. Tapi makan dengan berkadaran, lebih sikit daripada yang biasa kita dah makan sebelum ni. Okay? So tu saja, makan-makan kurus.